Sebab itulah adik-adik, Abang Fesi dah kata, periksa kali ni bukan untuk adik-adik, tapi kejayaan adik-adik nanti bila berjaya dapat straight A, keluargalah yang akan paling bangga, keluargalah yang akan paling happy. Berapa banyak dah dosa adik-adik kat mak ayah? Banyak. Sebab tu adik-adik, lepas ni abang suruh adik-adik pejam mata untuk adik tulis. Berapa banyak dah? Tulis minta maaf mak, minta maaf ayah, sebab adik malas belajar, adik ponteng dengan kawan. Ambil masa adik-adik, tarik nafas, tahan, lepaskan. Pejam mata semua. Bayangkan muka mak ayah. Stop. Kenapa dah tu? Kenapa histeria tu? Ha? Kenapa? Kamu kenapa? Adik kenapa? Saya... Tadi saya dah sedih dah ni abang. Ha, pasal? Lepas tu abang suruh saya pejam mata tadi. Ha, bayangkan muka tak? Mak ayah keluarga semua? Tak dapat bayangkan lah muka mak ayah. Sebab apa? Dia jadi bayangkan muka Walid. Sebab tu jangan tengok drama banyak sangat. Mengarut kamu ni. Betul bang? Mengarut. Tak apa. Lagi sekali kita buat. Okey. Abang akan pejam mata sekali dengan korang. Pejam mata semua dan bayangkan berapa banyak salah kita. Anak-anak Walid, pejamkan mata. Bayangkan muka Walid. Berhenti. Dan jangan berhenti berzikir. Bang. Selagi Walid tak suruh berhenti. Sekejap. Ya Allah, berhenti. Hai, TV. Walid dah hack dah remote TV. Abang tak boleh nak pause dah. Bang, tutup lagu sedih tu bang. Tutup TV tu. Okey. Kali ni, tahun 2025 ni kita untuk program motivasi sekolah tahun ni kita tak boleh nak main pejam-pejam mata disebabkan yalah, nanti korang semua terbayang muka Walid. Saya dah kata dah bang. Betul lah korang, betul lah kan? Okey, sekarang semua baliklah. Pandai-pandailah jawab periksa. Okey. Boleh balik bang Boleh balik. Right. Kenapa kawan seorang tu menangis lagi? Orang lain semua tak jadi. Kenapa dia duduk menangis sedih macam tu? Kenapa ni? Bangun, suruh dia bangun. Oh, bang. Bang, dia ni lah bang. Dia anak Dewi. Dewi sangat istimewa. Anak Dewi? Ayah dia Walid. Walid nak Dewi pandang. Dia orang dah kahwin. What?